Berapa bang telekong ni bang? Tu 200.5 je dek. 200.5 abang Kalau api ke bang? 50 boleh abang. Setengah tu saya lah. 200 abang punya boleh bang? Kau nak ke tak nak? Kalau tak nak tak payah. Nep, masuk Nep. Roger. Aku minat telekong ni. Kau bagi aku alasan Nep. Aku dah sediakan 25 alasan dah untuk kau nego. Kau try minta harga member. Harga member lah bang. Kita dah kenal lama bang. Dari janin bang. Kalau tadi 200.5, harga member 300, okey? Tak jadi tu. Okey tak apa Min. Kau cakap bajet tak besar. Bang, bajet tak besar bang. Hujung bulan. Bajet besar ke kecil bukan salah abang dek. Ada 400 kita jalan. Kalau bajet kau kecil kau ambil hanger. Bang, seorang susah bang. Boleh. Anak yatim. Tak boleh. Bang, saya kereta baru lepas kena tarik ngalung bang. Tak boleh. Bang, wet food bang. Kucing tak beli lagi bang. Abang pun nak cek makan dek. Bang, jiran saya bang, isteri dia baru bersalin bang. Apa kena-mengena? Bang, boleh abang. Tolong abang. Boleh abang. Tengok bang. Tolong bang. Tolong rayu bang. Tolong bang. Dah cukup. Kalau susah sangat Min, kau call mak kau je. Wow. Mak-mak jangan main kat sini. Abang dah banyak rugi dah. Kalau betul-betul adik nak murah, adik beli kat Shopee. Sekarang ni dek ada 10 brand festival tau. Daripada 26 September sampai 10 Oktober. Shopee siap ada 50% off lagi murah tau tak? Hari ni adik order, besok sampai tau dek. Bukan satu, bukan dua, lebih 100 jenama tengah sale dek. Betul lah ni. Memang murah kat Shopee ni. Bang, tapi bang, boleh murah lagi bang? Mak saya suruh nego lagi bang.